Seorang guru giat marah maut manakala dua anaknya cedera selepas kereta dinaiki mereka bertembung dengan sebuah lori di Jalan Kota Belud Tuaran Berampiran Taman Nikmat Kota Belud hari ini. Mangsa Nora Sidamayo, 42 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian selepas tersepit di tempat duduk pemandu. Ketua Polis Daerah Kota Belud, Superintendent Khairul Shah Peri berkata kemalangan berlaku kira-kira jam 11.05 pagi apabila lori dipandu lelaki berusia 42 tahun dari arah Kota Belud menuju Tuaran bertembung dengan Produa Alza dari arah bertentangan. Produa Alza berkenaan dinaiki mangsa bersama 3 anaknya berusia antara 15 hingga 18 tahun. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi sebelum mayat dihantar ke unit forensik Hospital Kota Belud. 2 anak mangsa masing-masing berusia 15 dan 18 tahun cedera dan menerima rawatan di hospital sama, manakala seorang lagi anak berusia 17 tahun tidak mengalami kecederaan. Pemandu lori turut tidak mengalami kecederaan dan sudah ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Polis meminta saksi kejadian atau individu yang mempunyai maklumat tampil membantu siasatan.